Tapi orang-orang selalu cakap yang berhimpun ni memburukkan imej negara lah, merosakkan ekonomi dan sebagainya kan. Tapi ada satu demonstrasi yang pernah membuat perubahan untuk Malaysia. Macam mana kita nak membezakan antara demonstrasi atau protes yang kita buat menuntut hak ni dengan rusuhan sebenarnya? Rusuhan ni maksud dia bila berlaku keganasan polis, kecoh, orang berlari sini, berlari sana dan sebagainya. Ya. Saya rasa kali terakhir berlaku sebegini adalah pada 28 April 2012. Iaitu Himpunan Bersih 3. Saya rasa lah itu yang paling, yang orang kata rusuhan dan sebagainya. Rakyat yang datang tu 250,000 orang, okay, peaceful dan sebagainya. Tapi bila berlaku penembakan air water cannon, kanister, tear gas dan sebagainya. Tapi benda ni yang mencetuskan keadaan huru-hara. Dan siapa yang selalu gunakan rusuhan ini? Polis Pemerintah yang kata merusuh. Apa yang merusuh sebenarnya? Yang datang tu hanya memakai baju warna kuning, plakat, banner, laungan. Tak merusuh. Itu bagi saya bukan merusuh. So membawa naratif tu adalah buruk tu dari kerajaan dan pemerintah. Yelah, Pemerintah dia tidak tahu macam mana nak kontrol dan sebagainya. Tuduhlah merusuh dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Protes kat Malaysia ni aman. Carnival. Bersih 4 tu Carnival. 34 jam. Tanyalah Amir berapa kali dia perform. Lepas tu ada band Bangsat. Saya kata band Bangsat ni, dia perform mungkin daripada artis-artis Malaysia ni, mungkin mereka pernah perform di hadapan lebih ramai orang. Sebab yang hadir Bersih 4 tu 500,000 orang. Saya rasa lepas ni mungkin boleh kita buat demo, ajak Bangsat perform sekali lepas ni. Itulah saya rasa perlu kembali ke zaman kegemilangan bangsat lah. Like, you know, Carnival, pesta demokrasi. Bagi saya, Himpunan Aman inilah pesta demokrasi turun bersolidariti. Himpunan Aman ini adalah solidariti show of force. Pada ketika kamu tidak mau berdialog, kamu tak dengar suara rakyat, kamu nak buat ikut cara kamu, apa pilihan yang rakyat ada? Rakyat terpaksa turun ke jalan raya.